Saya nak sebut tuan-tuan sekalian. Hari ni kita buat perbandingan. Sebab Ketua Menteri di Pulau Pinang dulu Koh Sukun Parti Gerakan. Sekarang ialah Lim Guan Eng. Baik. Tengok Ni. Dia kata, cuba tengok Pulau Pinang, dia kata. Orang UMNO ni. Cuba tengok Pulau Pinang. Kan dah Cina merintah lah ni. Baik, saya tunjuk pada tuan-tuan sekalian Ketua Menteri Pulau Pinang sejak daripada kita merdeka. 1957. Nama dia Wong Po Ni. Sampai 69. 69, Ketua Menteri yang baru dilantik ialah Lim Chong Yu daripada Gerakan. Wong Po Ni MCA. Lim Chong Yu Gerakan. Ketua Menteri yang ketiga ialah Koh Sukun 90 sampai 2008. Pilihan raya 2008, Ketua Menteri yang baru ialah Lim Guan Eng. Maknanya, Ketua Menteri Pulau Pinang, Cina sejak merdeka 1957. Tapi UMNO baru sedar Cina Ketua Menteri Pulau Pinang tahun 2008. Baru dia sedar. Cina merintah Pulau Pinang lah ni. 2008 baru dia sedar. Baik.